Apa yang berlaku bagai mimpi kerana arwah sudah janji nak nikah dengan saya. Sebagai manusia kami hanya merancang tetapi Allah lebih sayangkannya, kata Nur Izzati. Dia berdepan episod duka kerana tidak sempat mendirikan rumah tangga selepas tunangnya, Muhammad Faiz Mat Rozi, 34 tahun, dijemput Ilahi kira-kira 8 jam sebelum mereka sempat diijab kabulkan pada kemarin dan dijadualkan bersanding pada 25 Disember ini. Lebih menyedihkan, Muhammad Faiz yang sebelum ini bekerja sebagai juruteknik elektrik di sebuah kilang, bukan hanya meninggal dunia pada hari pernikahannya, namun sehari selepas menyambut ulang tahun kelahirannya. Berkongsi kisah itu, Nur Izzati, 32 tahun, berkata dia dan Muhammad Faiz sepatutnya dinikahkan pada 19 Disember di Pejabat Agama Islam, dekat Kepala Batas pada jam 10 pagi. Bagaimanapun, Nur Izzati dikejutkan apabila menerima panggilan daripada kakak Muhammad Faiz yang memaklumkan tunangnya itu meninggal dunia dalam tidur, jam 2 pagi. Sebelum tidur, kami ada berhubung melalui WhatsApp pada pukul 11 malam dan saya ingatkan dia untuk tidur awal. Arwah beritahu dia baru selesai menggosok baju dan saya sempat ingatkan hari nikah muka jangan ketat kerana nanti gambar tak cantik. Dia jawab akan senyum waktu bergambar sebelum ucap selamat malam. 3 jam kemudian, saya terjaga selepas terima panggilan daripada kakak tunang mengatakan arwah sudah tiada.